Selamat kembali. Anda mesti pernah kan berdiri depan satu pemandangan yang cantik dan terfikir, wow, apa sebenarnya yang buat tempat ni special sangat? Okey, untuk kupasan kali ini, kita nak bongkar sikit rahsia di sebalik semua tu. Kita akan fahamkan macam mana alam semula jadi ni boleh bertukar jadi satu tarikan pelancong yang sangat bernilai. Jadi soalannya sekarang, adakah sebab ia cantik sahaja dah cukup ataupun ada benda lain yang lebih dalam yang bagi ia nilai? Bukan setakat nilai sentimental tau, tapi nilai dari segi ekonomi. Sebenarnya sesebuah sumber pelancongan alam semula jadi ni jauh lebih kompleks dari itu. Dia ada ciri-ciri khas yang tentukan nilainya dan juga cabaran-cabaran dalam pengurusannya. Jom kita rungkai satu persatu. Baiklah, kita mula dengan benda yang paling jelas, yang paling asas sekali. Ciri pertama untuk sumber pelancongan ni ialah sifatnya yang fizikal. Maksudnya, sesuatu yang kita boleh rasa dan alami dengan deria kita. Benda inilah yang kita panggil sebagai ciri-ciri nyata. Ia merujuk kepada aspek fizikal yang kita boleh nampak depan mata. Contoh paling senang, air terjun. Kita boleh nampak air tu jatuh, kita boleh rasa sejuk percikan air dia kan. Pengalaman fizikal macam inilah yang bagi tempat tu nilai. Tapi ada satu perkara penting kat sini. Sebuah ciri semula jadi tu, dia tak automatik jadi sumber pelancongan tau. Dia perlukan pengiktirafan dulu. Maksudnya, industri pelancongan dan para pelancong sendiri kena nampak nilai kat tempat tu. Barulah ia berubah dari sekadar landscape cantik kepada sebuah aset. Okey, sekarang jom kita tengok lapisan yang seterusnya. Ternyata pelancongan ni jarang wujud sendirian. Ia sebenarnya kena berkongsi ruang dengan macam-macam pihak lain. Betul. Selalunya, industri pelancongan ni dianggap macam orang baru lah kat sesuatu kawasan tu. Jadi, ia kena pandai-pandai sesuaikan diri dengan penggunaan tanah sedia ada yang mungkin dah wujud bertahun-tahun lamanya. Cuba kita bayangkan, satu landscape yang sama digunakan untuk pelbagai tujuan. Di satu sisi, pelancong datang untuk bersantai, hiking, tengok pemandangan. Tapi di sisi lain, tanah yang sama tu jugalah sumber penting untuk pertanian, untuk membalakkan atau mungkin tadahan air untuk orang kampung. Inilah yang kita panggil konsep penggunaan berbilang. So, apa isunya kat sini? Perkongsian ruang ni boleh cetuskan konflik. Nak seimbangkan keperluan alam sekitar, sosial dan ekonomi, semua pihak memang perlukan perancangan dan pengurusan yang betul-betul teliti dan cekap. Dan sekarang kita sampai ke ciri yang terakhir dan yang ni boleh kata paling kritikal sekali, iaitu sifatnya yang mudah rosak atau mudah luput. Ini yang menambahkan elemen kejam masa dan juga kerapuhan dari segi ekonomi kepada industri ni. Cuba bayangkan beza antara produk fizikal dengan pengalaman pelancongan. Kalau produk, kita boleh simpan dalam stor, jual esok lusa. Tapi pengalaman pelancongan ni tak boleh. Ia kena digunakan pada masa dan tempat ia wujud. Kalau terlepas, ia hilang macam tu je. Nak faham kesan ekonomi dia? Cuba kita fikir pasal satu bilik hotel yang tak ada orang check-in malam ni. Berapa hasil yang boleh dapat dari bilik tu untuk malam tu? Kosong langsung tak ada. Inilah poin utamanya. Peluang untuk dapatkan hasil malam tu dah hilang dan tak boleh dapat balik esok. Duit tu hangus macam tu je. Ini tunjukkan betapa rapuhnya industri ni dengan sebarang perubahan permintaan. Sifat mudah luput ni ada dua muka sebenarnya. Satu, peluang ekonomi yang boleh lesap. Dua, sumber fizikal tu sendiri pun rapuh. Laluan hiking boleh terhakis kalau ramai sangat orang guna, bangunan lama boleh jadi usang, semuanya terdedah pada macam-macam risiko. Jadi, macam mana industri ni nak hadap benda ni? Mereka guna strategi yang bijak. Contohnya, macam pengurusan hasil. Ini melibatkan taktik macam bagi diskaun saat akhir atau guna macam-macam platform jualan online. Semuanya untuk pastikan setiap bilik, setiap tiket, setiap lawatan tu terjual sebelum ia luput. Okey, kita dah tengok 3 ciri utama tadi. Sekarang, jom kita satukan semua ni untuk dapatkan gambaran penuh tentang apa sebenarnya sumber pelancongan ni. Jadi, rumusan dia macam ni. Sumber pelancongan tu mestilah sesuatu yang fizikal, yang boleh kita alami. Lepas tu, ia dikongsi dengan ramai pengguna lain dan yang paling penting, ia bersifat sementara. Baik dari segi pengalaman tu sendiri mahupun peluang ekonominya. Ketiga-tiga benda ni saling berkait rapat dan inilah yang membentuk sebuah destinasi.
Jadi, lain kali bila anda pergi melancong ke satu tempat yang cantik, cuba lihat lebih dari sekadar pemandangannya. Cuba perhatikan macam mana ruang tu dikongsi, fahamkan betapa rapuhnya ia dan hargailah segala kerumitan di sebalik tabir yang menjadikan pengalaman anda tu begitu berharga.